Kali ni kami plan untuk ke campsite resort Eco Rimba Commonwealth yang terletak di Rawang. Tapak campsite bermula dari RM100 untuk satu malam dan terdapat beberapa jenis. Disebabkan ini camping kali pertama kami, kami tak cadang untuk rekod cara pemasangan kemah. Video pasang tent kami akan buat untuk next episode ya. Sebab baru pertama kali agak kelang kabut sikit lah. Kami menggunakan kemah jenis Nature Hike Outdoor 5 ke 8 person Pyramid Tent Range Orthogonal. Memang mudah je nak pasang kemah ni. Kami ambil masa lebih kurang 20 minit untuk siapkan. Anak-anak ikan dah memanggil untuk bermain bersama. Tapi nanti dulu, kita enjoy dulu udara nyaman dekat sini. Hari hujan, so dia agak bertakung dekat dia punya penjuru tapak ni. Sebab diorang letak batu-bata tinggi. Tak ada air punya. So dia akan bertakung lah. Aliran air tak ada. Dia tak ada aliran air. So kalau dia buat lubang, okey sikit lah kan. Air tak adalah bertakung dalam ni. Lain-lain semua okey lah. Malam ada lampu. Malam kawasan ada lampu. Ini macam dah reda sikit. Reda sikit lah. Alright, kita orang baru lepas makan. Hujan dah mula reda sikit. Kini tengah bawa mak nak pergi toilet. Dia jalan agak licin sikit. Tapi so far okey lah, nice lah tempat dia. Toilet dekat atas sana. Toilet dekat atas sana. Campsite dekat bawah. So kami pasang fly. Kalau tak nak pakai fly yang kemah je. Kita punya tent Nature Hike Octagon 5 ke 8 orang. Tapi dia agak macam jalan pula. Tempat dia agak macam ke bawah sikit. So kami alihkan kat sinilah, dekat area sini. Kalau tak nak alihkan depan sungai tu, tapi kita ada jiran dekat sana. So kesian diorang nak lalu. Diorang nak lalu kan, nanti ganggu, kita orang ganggu pula meja. So kami cadang letak fly dekat area sini. So tak mengganggu orang jalan lah. So far okey, bagus tempat dia. Lapang, luas. Boleh letak dalam berapa 14 tent kot. 14 kemah boleh masuk kat sini. Area depan seberang sungai sana pun boleh juga. Kita orang punya jiran, kalau tak dia ambil dekat bahagian sana tu, belah sana ada family campsite. Tapi family campsite dia bukan depan anak sungai. So dia orang minta tukarlah pergi dekat event campsite. Okey, kalau nak datang dekat Taman Eco Rimba ni,
kalau nak duduk dekat area apa ni, sungai, anak sungai, korang boleh datang dekat, korang boleh pilih event campsite. Sebab kalau korang pilih family campsite, dia bahagian tasik. Dekat tasik tu dia tak best sangat lah. Dia macam padang je. So boleh ambil dekat dalam website tu, pilih event campsite. Sekarang satu malam harga RM100 untuk sewa tapak. Deposit RM50. Nanti dia akan pulangkan balik lah. So sampah-sampah semua kena kemas. Waktu balik nanti baru dia akan pulangkan balik RM50. So far tempat ni bersih. Macam korang tengok tadi waktu siang sebelum hujan, tempat ni sangat-sangat bersih. Ada orang bersihkan. Family pun okey kalau nak datang sini. Lampu-lampu ada. So senang lah, mudah. Cuma tapak kami dia agak ke dalam sikit. So bila hujan lebat, diorang ada letak batu bata tau dekat tapak kemah tu. So batu bata tu tinggi. So bila hujan lebat, air dia bertakung dalam dalam tapak kemah tu. So kalau lah hujan terlalu lebat lagi, kemungkinan boleh bertakung lah air dalam tu. Okey, ni keadaan waktu malam. Banyak cahaya-cahaya lampu, tapi tak terlalu banyak. So baguslah untuk nak healing-healing ke kan. So boleh je kat sini, tak ada masalah. Sini ada kedai. Kedai dia attach dengan toilet lah. Dia attach dengan toilet. So untuk campus boleh guna toilet dekat sini. Toilet bersih. Good morning people. Hari ni kita nak brisk walk, jalan-jalan sekitar Taman Eco Rimba, Commonwealth dengan Kimi. Okey, malam tadi tidur okey, sejuk. Kat sini sejuk So siapa yang nak rasa udara sejuk boleh datang sini. Banyak pokok-pokok kat sini. So menu kita pagi ni nasi lemak. Mak masak nasi lemak. Kita nak pergi mandi sungai. Sungai bersih. Bersih dan cetek. So kalau nak bawa anak-anak datang mandi sungai pun boleh kat sini. So boleh boleh pacak kemah kat sana. Lepas tu boleh pergi sungai. Okay. So nak tengok tak sungai dia. Ini sungai dia. Ini sungai dia. Sangat cetek. Mak tengah mandi.